Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Pertama-tama dan buat selama-lamanya syukurlah kita pada Allah di atas limpah kurnia kesan-Billah kasih sayangnya Allah pada kita. Malam ini kita dapat lagi hadir dalam majlis ilmu dengan keizinan daripada Allah Ta'ala, kehendak daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ni dapat bawa bekal dalam kehidupan kita, dan apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan kita dapat rasa selepas pada kematian nanti. Beruntunglah bagi orang yang dapat duduk dalam majlis ilmu dengan keberkatan daripada majlis ilmu ni tadi. Allah SWT akan menambah keberkatan dalam diri kita, keberkatan dalam usia umur kita, kesihatan kita, rezeki kita. Akan kita dapat mengatur kesemuanya tu dan berlandaskan dengan agama Allah SWT. Bagi mereka-mereka yang tak mau ataupun tak say hadir dalam majlis ilmu, maka akibat yang buruk akan hadir pada diri mereka, iaitu apa-apa sahaja yang berbentuk dalam kehidupan mereka, maka mereka bukan berlandaskan kepada keilmuan, tapi akan berlandaskan dengan kehendak-kehendak hawa nafsu. Sebab itu kita kena belajar dalam agama Islam ni, kita kena belajar dari segi masalah akidah kita kepada Allah SWT, dan juga bagaimana kita pengabdian kita berbentuk ibadat ni kepada Allah SWT, dan juga bagaimana kita boleh mengenali diri kita agar supaya kita dapat mengatur dalam kehidupan kita dengan kehendak-kehendak daripada Allah SWT. Jadi keilmuan, tiga keilmuan ni tadi fardu ain ditegaskan oleh ahli ulama kita bahawa kata tiga ilmu ni adalah fardu ain. Setiap daripada mukallaf yang dituntut dalam agama setelah hampir umur kepada 15 tahun, tak kira lelaki ataupun perempuan, maka dia kena menuntut ilmu fardu ain ni tadi. Adapun bagi mereka yang tak menghadiri, tak mempelajari ilmu fardu ain, maka dosa akan mereka tanggung sampai bila? Sampai kepada kehidupan mereka akhir, iaitu kematian. Kerana jahil dalam pengibadatan kepada Allah Ta'ala, jahil dalam pengenalan diri kepada Allah SWT, jahil di atas harga diri sendiri, maka disebabkan itulah kehidupan dalam diri, kehidupan di atas dunia ni tadi tak dapat nak dilandaskan dengan kehendak-kehendak Allah SWT. Jadi beruntunglah kita dapat hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan berterusan dalam pengajian, walaupun kita ada keuzuran yang tak begitu berat, maka kita usahalah supaya dapat hadir dalam pengajian. Kerana di hari ini kita tak dapat nampak akan nilai pengajian, tapi di akhirat nanti apabila katuk mata kita, barulah kita khabar bahawa dengan pengajian ini tadi begitu banyak ganjaran-ganjaran daripada Allah Ta'ala, jaga-jaga daripada Allah SWT, curahan-curahan rezeki yang melimpah dengan yang tidak disangka-sangka juga Allah Ta'ala akan beri dengan kita menghadiri pengajian agama sahaja. Pendek kata, dalam pengajian kita telah mendalami dalam pengenalan kita kepada ilmu tasawuf. Jadi mungkin minggu ni, minggu yang terakhir, kita akan bicara tentang ilmu tasawuf ni tadi, agar kita dapat mengenal bahawa tuntutan kepada kita iaitu pengajian ilmu tasawuf ni difardukan juga. Bukan sekadar satu ilmu yang mana
hanya sekadar kita dapat mengetahui saja pada dah, tapi kita tak dapat membawa dalam kehidupan kita. Bukan begitu. Ilmu tasawuf ni tadi kita kena bawa dia sampai kepada kematian kita, mati kita. Kerana ilmu tasawuf ni diasaskan dengan makna kata hati kita nak tumpu tuju hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita nak tumpu tuju hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tumpu dan tuju selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kepada diri kita sendiri pun tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tasawuf ni mengajar kepada kita agar kita dapat sedar dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keagungan Allah Taala, dengan sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita akan sedar dapat khabar bahawa kita ni tak terlepas daripada pandangan daripada Allah, tak lepas daripada penglihatan Allah Taala, tak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa diawasi, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita dihadiahkan oleh dua malaikat kepada diri kita, Munkar dan Nakir. Orang panggil sekali dalam kehidupan kita. Raqib dan Atid yang ada di bahu kita ni tadi akan mencatat segala apa yang kita perlakukan di atas muka bumi ni tadi. Jadi bila mana kita mempelajari ilmu tasawuf ni tadi, penyedaran, sedar, khabar ni tadi akan berlanjut dalam diri kita. Apa sahaja kita buat, apa sahaja kita lakukan dan di mana sahaja kita berada, perasaan ni akan ada dalam diri kita, mengakibatkan kita dapat menjaga diri kita. Apabila perasaan ni tidak hadir dalam diri kita, kita tak sedar bahawa kata Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, mendengar kita, mengetahui apa yang kita lakukan, maka kita akan buat segala-galanya di atas landasan kehendak diri kita. Bila berlandaskan dengan kehendak diri kita, maka pastilah dia akan membawa kepada kesalahan. Bila kesalahan, maka akan mendapat dosa. Bila dosa, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan neraka. Kemudian ilmu ni tadi pun juga dia membersihkan hati kita daripada ananiyah, perasaan keakuan. Semuanya aku belaka. Hak ni aku, hak tu aku. Semuanya datangnya daripada diri kita sendiri. Apa yang kita perolehi ni semua kita menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbulnya perasaan bahawa kata semuanya hasil daripada usaha, titih usaha daripada aku sendiri. Maka perasaan ego orang panggil, bertenggok di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni akan ada dalam diri kita bila kita tak mempelajari ilmu tasawuf ni tadi. Dan juga ilmu tasawuf ni tadi dia mendatangkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, kecintaan yang sebenar, cinta, kasih yang sebenar. Adapun cinta dan kasih kita kepada selain daripada Allah ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan. Kita kasih kepada isteri, itu hadiah daripada Allah. Kita kasih kepada anak, itu hadiah daripada Allah. Kerja buat kita, harta benda kekayaan kita, tempat tinggal kita, rumah kediaman kita, dan segalanya itu tadi, itu adalah kasih yang Allah Ta'ala telah hadiahkan pada kita. Tapi Allah Ta'ala tidak membenarkan kasih ni melebihi kasihnya kita kepada Allah dan Rasul. Bila adanya tasawuf, maka kita dapat menolak kasih daripada segala selain daripada Allah Ta'ala dalam hati kita. Dan kita hanya tumpukan kasih cinta kita hanya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang telah kita bahaskan, hadis Jibril, yang mana Jibril AS datang bertanyakan kepada Nabi SAW, apakah dia Islam, apakah dia iman, dan apakah dia ihsan. Islam kita telah belajar. Daripada awal lagi rukun Islam, iaitu syahadah
syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan berbahasa daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni tadi, maka ulama-ulama ambillah jadikan sebagai ilmu usul pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajilah kita bagaimana untuk mengenal Allah Taala. Setengah-setengahnya mempelajari dengan sifat 20 yang wajib bagi Allah Taala, 20 yang mustahil bagi Allah Taala, yang harus bagi Allah Taala. Dan begitu juga kepada Nabi As-Salam, 4 yang wajib bagi Nabi As-Salam, yang mustahil bagi Nabi As-Salam 4, dan juga yang harus bagi Nabi ni tadi. Kapuh kedua tu jadi 50 sifat. Dan semua ni tadi ulama-ulama telah bahaskan kepada kita supaya kita mempelajari untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Nabi SAW. Barulah sah kita punya keimanan kita. Setelah kita syahadah pada lidah tuturai kita ni, mulut kita, kemudian kita mentasdikkan dalam hati, membenarkan. Kemudian daripada tu, maka rukun Islam ni tadi dia kena tunaikan perintah Allah Taala, sembahyang, zakat, haji, 5 rukun Islam ni tadi maka kena tunaikan. Barulah jadi orang tu berpakaian dengan pakaian orang Islam. Kemudian daripada itu maka ditanyakan tentang iman. Mahwan iman, apakah dia iman? Iman, 6 rukun iman yang mana kita kena yakin dalam diri kita. Itu semua tertuju juga kita telah mempelajari sikit sebanyak. Kemudian daripada itu, iaitu soalan daripada Jibril, mahwa ihsan, apakah dia ihsan? Maka di sinilah kekurangan dari segi ilmu pengetahuan kita. Tak banyak orang yang nak mempelajari ilmu ihsan ni tadi. Perasaan dalam diri kita ni tadi, merasai akan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa. 24 jam kita ada perasaan tu tadi. Bagaimana nak datangkan perasaan ni tadi? Perasaan takut akan hadir bila mana ada suasana berita yang kita dengar melalui telinga kita. Dalam fikiran kita sentiasa memikir, dalam keadaan suasana pun ada, dan dalam hati kita pun juga ada kebesaran benda tu. Maka akan datanglah sifat takut kepada sesuatu tu tadi. Dikatakan kepada rima, maka kita kena duduk dalam hutan. Kemudiannya berita-berita tentang ganasnya, bekengnya rima ni tadi kita dapat tahu daripada ilmu pengetahuan. Dan kita telah nampak dalam gambaran-gambaran berita, surat khabar, berita dari Torosak ke, kita nampak rima duk makan orang. Kemudiannya perasaan ada timbul sedikit dalam hati kita bahawa kata rima ni dia tak kira siapa. Asal duduk berdepan dengan dia, rasa boleh makan, dia akan terkek. Maka perasaan ni akan timbul dalam diri kita walaupun kita duduk di rumah. Hanya kita orang panggil berasingan dengan rima, dengan singa. Tapi bila kita dengar kata rima terlepas, maka kita datang khawatir, takut dalam diri kita. Walaupun dia tak ada depan mata kita, tapi perasaan ni kita akan nak bawa dalam hidup kita. Kita berjakah pergi ke mana saja, beringat-ingat, berhati-hati, berwaspada dalam bahasanya. Kita jaga-jaga, takut sana, takut sini, kelih. Orang panggil mata kita duk beringat-ingat, duk kelih, takut akan rima, akan terkekai kita. Itu baru makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang digambarkan dalam perumpamaan. Bagaimana pula dengan Allah Taala yang wajiban wujud, yang memang ada semati, yang sentiasa memperhatikan kita, yang telah menjadikan kita dan mengatur segala kehidupan kita. Senang, susah dan sebagainya adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Tapi kenapa perasaan ni tak hadir dalam diri kita? Sebab itu pengajian ilmu tasawuf ni kena didahulukan dalam kehidupan kita agar segala ibadat dapat kemanisan. Segala pandangan kita akan dapat memandang akan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sesuatu yang kita lihat,
di mana sesuatu yang kita dengar, di mana sesuatu dalam fikiran kita, kita akan dapat merasai akan kehadirannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenalah kita menangis, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala beri perasaan ni pada kita. Kalau kita tidak ada perasaan ni tadi, maka mudahlah kita akan ditipu daya oleh iblis, akan ditipu daya oleh syaitan apabila datangnya hari kematian kita. Jadi takut-takutlah dalam kehidupan kita ni tadi. Amal ni tadi dalam diri manusia, amalul bil khawatim. Allah Ta'ala ni dia tak tengok sekarang ni kita baik no. Orang panggil kita berserban, berjubah, berkopiah, baju tok, semaya 5 waktu tak tinggal, zikir tak tinggal. Tuhan tak tengok sini, tapi Tuhan tengok di akhir sana. Akhir kehidupan kita. Akhir di mana kita duduk dalam gargarah, nyawa kita duduk tekak dah. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita. Adakah kita boleh mengaku kata Allah Ta'ala ni Tuhan kita? Adakah kita ni boleh mengaku bahawa Nabi SAW adalah Nabi kita? Adakah kita dapat mengaku bahawa semua orang Islam, lelaki perempuan adalah saudara kita? Adakah kita boleh mengaku Quran sebagai panduan kehidupan kita? Kalaulah kehidupan kita di akhir tu boleh pengakuan tu ada dalam diri kita sampai esok, maka berjayalah kita. Kalaulah kita semua ni tadi yang diakui, tapi kita mengingkari di akhir kehidupan kita, walaupun sekarang nampak berjuruh, nampak beribadah sungguh-sungguh, tapi di akhir tu gagallah kita, binasalah kita, dapat dipengaruh oleh iblis. Akhirnya kita bersama dengan kedudukan iblis di sana nanti, iaitu di neraka. Masuk dalam pengajian kita, pengenalan kita kepada sejarah ilmu tasawuf, bahawa kata ilmu tasawuf ni bukan rekaan, bukannya yang direka oleh ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf ni tadi. Dia adalah datangnya daripada Nabi SAW, yang mana kita telah baca hadis Jibril ni tadi. Kemudiannya kita telah tahu bahawa zaman berubah daripada zaman Nabi SAW, zaman di mana manusia ditarbiah di atas tazkiyatun nafs, membersihkan diri, kerana ketika tu jahiliyah telah menguasai para sahabat. Dalam diri Nabi SAW sendiri telah ditazkiyah oleh Jibril AS, supaya Nabi SAW dapat mengenal dengan sebenar-benar kenal kepada Allah. Dicucikan hati Nabi SAW daripada kotoran, yang mana tempat yang duduk oleh iblis dalam hati. Kemudiannya Nabi SAW dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Nabi SAW jadi manusia yang kamil, yang sempurna keimanannya, yang sempurna pensaksian dia terhadap Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam syurga, dimasukkan ke dalam neraka. Pengsaksian dalam apakah nikmat dalam syurga, apakah pengazaban dalam neraka, dilihat oleh Nabi SAW dengan mata kepala dia sendiri. Maka keyakinan dalam diri Nabi SAW melampaui pada sekalian makhluk. Walaupun Nabi-Nabi, walaupun Rasul-Rasul, nak mengalahkan keyakinan Nabi SAW tak boleh nak alah. Nabi SAW lah orang panggil makhluk yang mempunyai keyakinan yang bulat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW hadiahkan kepada sahabat ketika jahiliyah. Nabi SAW tazkiyah, membersihkan jiwa untuk menerima Islam selama 13 tahun. Akhirnya apabila kewafatan Nabi SAW, mulalah kekayaan datang kepada para sahabat. Kemudiannya yang mana kita telah mengaji, bila mana datangnya kekayaan zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, maka kalangan-kalangan sahabat mulalah berubah. Asal mereka iaitu zuhad, iaitu orang yang berzuhud, tidak mahu kepada harta kekayaan, kerana dah diajar oleh Nabi SAW kekayaan ni tipu daya yang membawa manusia kepada kancah kemaksiatan, bawa kepada kekufuran kepada Allah Ta'ala dengan asbab daripada kekayaan yang melimpah. Sejarah dalam Quran banyak dah, dan kita mengaji dah bagaimana orang-orang dulu yang mempunyai kekayaan yang begitu banyak, akhirnya mengaku diri mereka sebagai Tuhan pun ada.
Dan akhirnya mereka ni jadi ubat, iaitu orang yang berahli ibadat. Sahabat-sahabat ni berpakaian. Tengok Umar, kita telah cerita bagaimana Umar, Uthman, Ali bagaimana pakaian dia, Abu Bakar bagaimana pakaian dia, dan sahabat-sahabat yang lain pun dalam keadaan zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kehidupan mereka. Dan ubat beribadat, mereka bangun malam sehingga kan 2/3 malam, 1/3 malam, mereka sujud pada Allah, menangis di hadapan Allah Ta'ala di atas jadah mereka. Tapi di siang hari mereka di atas kuda, menyebarkan agama Allah Ta'ala, menyekat bagi mereka-mereka yang nak menentang kepada Nabi SAW dan agama Islam. Akhirnya zaman Abu Bakar mulalah kekayaan telah datang, maka adalah di antara mereka telah nampak di kalangan mereka sesama sahabat ni tadi telah tertarik hati dengan kekayaan, kemewahan, pangkat dan sebagainya. Maka di sinilah bermulanya seorang insan, seorang manusia yang mulanya mentarbiah diri supaya manusia-manusia lain di zaman itu kembalilah semula kepada Allah Ta'ala, takutlah kepada Allah Ta'ala. Siapakah dia? Dia iaitu Hasan Basri. Pada kurun yang pertama, Hasan Basri. Kurun yang kedua yang kita telah belajar iaitu orang panggil masyhur dalam nama dia Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah telah bawa kepada cinta kepada Allah Ta'ala bulat, tidak adalah dalam perasaan takutkan kepada neraka dan mengkehendaki kepada syurga. Kenapa? Dia buat semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan pada Allah Ta'ala. Dan kemudiannya dengan adanya cinta ni tadi, Rabi'ah Adawiyah telah mengajar alim ulama ketika tu. Alim ulama untuk mempelajari bagaimanakah Rabi'ah Al-Adawiyah ni tadi dapat anugerah daripada Allah Ta'ala, cintanya kepada Allah Ta'ala, dapat mengalahkan segala-galanya. Sehingga kan riwayat dalam kehidupan Hasan Basri dan Rabi'ah Adawiyah di hujung-hujung kurun ni tadi, sehingga kan Rabi'ah Adawiyah nak dipilih oleh Hasan Basri. Dan Hasan Basri apabila nak memilih kepada Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah kata boleh, tapi sebenarnya aku tak say dah berlaki, tapi kerana nak boleh. Tapi kenapa tok laki dia kena lebih daripada isteri. Maka kita berlawan, badu. Manakah, apakah dia? Hasan Basri minta, apakah dia cara kita nak badu? Kita semaya. Tengok kita semaya, di manakah keadaan kita semaya dan tempat manakah kita semaya. Siapa yang lebih, maka dialah yang dapat orang panggil tamning. Maka apabila telah tetapkan waktu, masa dan ketika, maka bila berlakunya semaya yang ditunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan, dengan khusyuk, tawaduk, tadabbur, tazallul, semua perangai-perangai semaya ada dalam diri. Hasan Basri telah semaya di atas air. Bila salam Hasan Basri, maka Hasan Basri tengok mana Rabi'ah Adawiyah, tak ada ni. Rabi'ah pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar suara saja, tengok kiri kanan, depan belakang tak ada. Rupanya Rabi'ah Adawiyah semaya atas angin. Cerita super kartun. Tapi kita duduk di zaman ni, kita tak tahu sama ada cerita ni adalah cerita dongeng, cerita benar, ataupun cerita yang dikatakan cerita rekaan. Tapi sejarah telah menyatakan dalam kitab-kitab, begitulah ceritanya. Orang kata karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah kerana keikhlasan dia yang melampau, sehingga kan dia buat amal-amal pengakuan daripada lidah dia sendiri, aku tak beramal kerana aku nakkan syurga, bukan kerana aku takutkan neraka, aku tak buat segala larangan daripada Allah Ta'ala. Semua tu aku buat kerana cinta kasihnya Allah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni memang patut dicinta dan patutlah dikasih. Kemudiannya kurun yang keempat, kita telah masuk cerita tentang kurun yang ketiga, iaitu Abu Yazid Al-Bustami, cerita tentang fana.
hilangkan diri, hanya nampak kepada Allah Ta'ala. Syuhudu kasrah ilal wahdah, kita dapat memandang segala-galanya ni tadi, dan kita mengkembalikan hanya kepada Allah Ta'ala, menghilangkan segala sifat ananiyah haksani royak, keakuan, aku tu tadi dalam diri, dapat menghilangkan. Kemudiannya berlaku pula juga orang yang dipanggil berjalan di atas jalan tasawuf ni tadi, mulalah apa yang mereka amalkan ni tadi adalah perasaan yang telah wujud dalam diri para sahabat. Kemudiannya datang daripada Nabi SAW juga. Yang kemudiannya mereka-mereka ni tadi sampai kepada halaj. Orang panggil apa? Sampai pengakuan dia ni telah melampau pada kerana dia ni tadi telah mengaku anal haq. Aku adalah yang sebenar. Maka di sini di zaman Muqtadir billah, zaman Abbasiyah, dia telah dihukum bunuh kerana takut fitnah. Kerana kefahaman dia ni tadi. Walaupun begitu, di sini kita kena faham, walaupun dia dihukum bunuh, tetapi kebenaran yang timbul dalam perasaan dia ni tadi, dia nak menyekat tak boleh, sehingga kan dia terpaksa mengaku. Ini perasaan ni tadi, belakang ni tadi kita akan royak bahawa semua ni tadi, perasaan-perasaan ni telah berlaku di zaman sekarang kita ni. Kita tengok kadang-kadang dia ada di Indonesia, orang panggil berdoa dalam pengamalan dia, sampai joget, sampai meleting, melompat, sampai orang panggil banyaklah perkara-perkara yang mereka buat ni tadi. Kalaulah dia tidak berlandaskan dengan apa yang dikatakan ilmu tasawuf, yang dikatakan yang sebenar ni tadi, maka dia salah, tetap salah. Kerana walaupun landasan nama letak kepada tasawuf, tapi kalaulah tak berbetulan dengan tasawuf yang sebenar, maka tetap salah. Begitulah juga kepada akidah. Akidah walaupun belajar tauhid, tapi tauhid kalaulah dibelajar dengan tak sebenar, maka dia tetap salah. Hak tu sampai lah ni ada balah tak habis-habis tu. Kemudiannya kalaulah tasawuf ni, maka kita telah faham yang kita telah sebut terdahulu. Ilmu tasawuf ni, kita walaupun kita teroyak saat ni, orang yang melandaskan ilmu tasawuf seperti Hasan Basri, Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, Rabi'ah Al-Adawiyah, Hallaj, maka kita masuk kepada kurun yang keempat, yang kelima. Maka di sinilah bermulanya pengseruk dari segi ilmu tasawuf. Kerana yang teratas ni tadi nampak ada kekeliruan, ada kebimbangan, takut-takut, kerana mulanya ilmu tasawuf ni telah dibawa oleh Hasan Basri di atas bui takut dalam diri, dalam bawa daripada Rabi'ah Adawiyah, cinta kepada Allah Ta'ala melebihi segala-galanya. Lepas tu masuk kepada Abu Yazid Al-Bustami, kita hilangkan segala-galanya, kita nampak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudiannya masuklah zaman berzaman sampai kepada kurun yang keempat dan akhir. Maka timbullah Imam Ghazali pada kurun yang kelima. Maka kita telah ngaji siapakah Imam Ghazali. Dia telah masuk semua dalam keilmuan, dan dia telah masuk dalam ilmu tasawuf. Maka dia telah faham, maka tidak adalah dalam ilmu agama ni tadi kena berlandaskan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Maka landasan-landasan ni telah dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab dia, supaya jaga, supaya jangan sampai orang menyeleweng dalam pemahaman dalam ilmu tasawuf ni tadi. Maka sebab itulah rujukan dalam ahli sunnah wal jamaah, iaitu dalam beramal dengan ilmu tasawuf, iaitu Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali. Dua orang ni ya. Ada pun yang lain, kalau mu nak turut, mu kena ada guru sungguh. Guru yang mursyid, yang membawa tuntun dirimu kepada jalan yang sebenar. Kalau tak ada tok guru, maka hiduplah dalam keadaan difitnah oleh agama yang ataupun ajaran yang kamu bawa sendiri. Tu yang jadi setengah-setengahnya berlawanan dengan fikiran kita. Kok mana ni? Nampak kok ni? Tengok torosak. Oh, dulu tak apalah, tak ada torosak, tak ada torotak.
berita-berita luar negara kita tak nampak mana. Tapi bila ada media sosial ni tadi, seluruh dunia kita nampak. Apatah lagi bila orang jadikan seteru, dia ambil klip ni, supaya kita tengok. Kita tengok, Allah, korang ni berdoa ni. Maka di sini fahamlah kita, kalaulah kita dapat mempelajari daripada ilmu Imam Ghazali dan juga orang panggil dalam mazhab, dalam ilmu tasawuf, maka kita nampaklah ini adalah penyelewengan. Orang panggil seleweng dah, salah dah ni. Tapi bagi orang yang duduk dalam keadaan tu, dia pun sendiri tak khabar kata dia duduk dalam salah. Kenapa? Taksub. Taksub ni lah mengalahkan segala-galanya. Kalaulah orang dah taksub ni tadi, dah ditipu daya oleh syaitan, ditipu daya oleh nafsu sendiri, dia tak akan nampak akan kebenaran. Orang hendeng dia depan mata, hendeng. Inilah dalil, inilah kebenaran. Dia tak ada lah. Kalau kata dia ni, orang panggil dah digoda, dah dipengaruh dengan fahaman taksub. Sebab itu dalam agama kita ni, illa man rahimar rabbi, melainkan orang yang dapat rahmat Tuhan je lah yang dapat jalan yang sebenar ni tadi. Kemudiannya Imam Ghazali. Kemudiannya kita masuk kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni berlaku juga di zaman dia selepas pada Imam Ghazali. Iaitu dia orang panggil apa? Dia ni mendatangkan orang panggil fitnah-fitnah dalam pemahaman agama, pemahaman dalam ilmu tasawuf juga. Banyak ulama yang mengaku dia ni betul. Banyak ulama lagi yang mengaku dia ni jadi pahaman dia dalam ilmu tasawuf ni tak sebenar. Jadi sebab itulah bila orang berlandaskan ini perkataan Ibnu Arabi, maka kita kena tapih dulu. Yang cegatnya yang boleh kita terima, apakah dia nakalan daripada Imam Ghazali dan juga Junaid Al-Baghdadi. Kemudiannya kata lepas pada tu sampai kepada kurun yang ke-12, di antara setengah-setengah zaman kurun-kurun ni tadi, banyaklah daripada ulama-ulama atau Sakandari, di antaranya kitab hikam, dok karang kitab hikam, pondok-pondok petani kita ni banyak mengajar. Kitab hikam bukannya kitab gendah tu, kitab tinggi. Tapi kalaulah tok guru sendiri pun tak mempelajari tasawuf dengan tidak mendalami ataupun tidak memasuki dalam suluk pengasingan diri selama 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, maka tok guru tak akan faham. Tok guru sendiri tidak pernah semaya sampai 100 rakaat sembahyang sunat, 150 rakaat, 200 rakaat, maka tok guru takkan dapat memahami. Tok guru tak biasa berlapar, tak biasa berpuasa sampai 4 bulan 10 hari, maka tok guru tu juga takkan dapat memahami. Tok guru tu juga kalaulah tak baca la ilaha illallah 70,000 kali, maka dia takkan dapat memahami. Bagaimana yang kita faham kata orang yang dapat memahami Al-Quran, iaitu orang yang baca Quran 3 hari sekali khatam. Maka hadis Nabi SAW, orang yang begini dia akan dapat faham Quran, dia akan dapat cokeh daripada Quran ni barang-barang yang betul. Tapi bila lah dia nak mengeluarkan hukum, maka dia tak boleh ataupun tak dapat memahami dengan Quran ni tadi. Setelah dia tak dapat baca Quran 3 hari sekali khatam, maka dia takkan dapat faham. Ini ulama siap dah. Ni cara dia. Mu nak dapat sampai tahap ni, tahap ni, mu kena baik ni. Kalau tak, mu tak dak lah. Apa yang mu sampaikan tu tadi hanya pada lidah, bukan daripada hati, dan tidak dapat datang daripada ulama-ulama tasawuf yang sebenar. Kemudiannya sampai kepada kurun yang ke-12, inilah timbul orang panggil apa? Iaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap wali-wali selepas pada zaman dia ni tadi, maka dialah yang bagi mahkota, crown. Siapa yang nak jadi wali, maka dialah yang datang dan dia akan bagi mahkota kepada seorang ni, maka dia ditabal jadi aulia, jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang yang
Orang yang dibuka mata hati dia akan nampak. Bagi orang yang hati cemar, dia takkan nampak. Bagi orang yang hati dia suci, hati dia bersih, maka dia akan nampak. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani akan datang bagi mahkota kepada orang ni tadi. Bagi apa lagi? Selendang, crown, selendang. Dia ni tugas dia lagu mana? Di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tak terima cerita-cerita ni tadi, kerana mereka tak memasuki dalam ilmu tasawuf, yang mana kita tahu kata Umar radhiyallahu anhu dalam peperangan, sahabat-sahabat dalam berlaku dalam peperangan, maka Umar radhiyallahu anhu ketika tu dalam ketubah. Di dalam ketubah dia ni tadi tentera naik kepada bukit. Sayyarah jibal, wahai tentera-tentera naik bukit. Orang dengar khutbah, mana Umar duk cerita dalam baca khutbah, sampaikan khutbah, tiba-tiba cerita tentera naik atas bukit. Kok mana? Lepas pada baca khutbah, semaya jemaah tu tadi, sudah orang tanya, wahai Umar, mana? Umar kata, aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentera musuh datang nak serang orang Islam, maka di situ ada bukit. Untuk menyelamatkan orang Islam, maka aku lewek suara supaya orang sahabat-sahabat yang lain tadi naik atas bukit berlindung. Maka setelah orang-orang tentera ni kelik mari tanya pada mereka, mereka kata gitu, iaitu kami telah dengar suara Umar radhiyallahu anhu suruh kami naik atas bukit, maka kami naik atas bukit. Tu orang panggil apa tu? Itu karamah. Bukan Nabi, kerana karamah innamal karamata fi amri khariq li abdi yazharu Allah Ta'ala ala yadi abdil salih laisan bin nabiyyin. Karamah ni iaitu sesuatu yang mana pekerjaan atau sesuatu ni mencarikan hadat. Orang panggil hadat je tak boleh jadilah. Kalau ada speaker tak apalah. Tu zaman Umar yang Allah Ta'ala zahirkan di atas tangan hamba-hambanya yang soleh, mereka itu bukannya Nabi. Mereka bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala beri. Ini sabdaan Nabi SAW. Kemudiannya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sejarah dia pun panjang ceritanya. Kemudiannya tahu kata dia inilah pengasas bagi ilmu tarikat. Tarikat yang asalnya daripada Abu Bakar dan juga Ali. Sebab itu nasab kalau orang panggil salah silah. Tarikat dalam dunia ni kembali kepada Abu Bakar, kembali kepada Ali, dan Abu Bakar dan Ali kepada Rasulullah SAW. Yang lain daripada sahabat-sahabat, kebanyakannya tidak menurunkan wirid-wirid, bacaan-bacaan, zikir-zikir tertentu, melainkan dua orang ni saja. Ada juga tapi tak masyhur. Kemudiannya laka masuk ke kurun yang ke-13 Syekh Abdul Rauf Al-Sakali. Kemudiannya kurun yang ke-14 Imam Haddad. Yang ke-15 ni ulama-ulama ASEAN. Bila cek maka zahirlah pada diri mereka kata akhirnya yang kurun 14 masuk 15 ni iaitu orang Melayu kita Syekh Mahmud Al-Qadahi. Dia ni. Kemudiannya ini ada pun ada lagi perbalahan di antara ulama-ulama. Wallahu alam. Tapi di atas ni lah orang panggil pembawakan daripada mereka ni lah, maka yang sampai kepada kita di hari ini. Adakah dia berlainan daripada Nabi SAW, berlainan dengan sahabat? Maka rujuklah dalam kitab kisah para sahabat, karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Maka di situ kita akan dapat lihat sifat-sifat daripada sahabat-sahabat yang kita faham semua tu tadi adalah sifat-sifat yang diambil, yang dimaktubkan, yang ditimpaikan, yang ditaruh dalam kitab-kitab tasawuf. Betul? Adakah tasawuf ni mari daripada rekaan ahli sufi? Taklah. Mereka panggil ilmu ni datangnya daripada Nabi SAW, dan Nabi SAW ajar pada sahabat. Maka sahabatlah yang dapat mempunyai sifat-sifat mahmudah ni tadi. Kemudiannya kata sikit lagi, nak berhabis lalu dah. Bila kata tarikat ni tadi dalam dunia kita ni tadi, maka orang panggil dalam masa daripada kurun pertama sampai kurun 14, kurun ke-15 ni tadi, maka berlalulah manusia ni tadi kepada seluruh dunia
Dunia ni tadi, semua satu dunia ni ada penduduknya. Dan sebab daripada zaman, kita kena ingat zaman Nabi Nuh AS, anak dia 4 orang, 3 orang yang hidup, seorang yang mati. Maka 3 orang ni tadi, orang panggil apa? Ham, Sam, Yafis. Kena ingat. Maka 3 keturunan yang jadi keturunan Arab, keturunan Afrika, keturunan Mongolia, keturunan Eropah, keturunan Asia. Maka mereka ni tadi berpuak-puak telah berpindah kepada seluruh dunia ni tadi. Berdepatan hidup mereka beranak penak ramai. Bila ramai ni tadi, maka ajaran agama perlu disampaikan. Bila disampaikan ni tadi, siapakah yang menyampaikan ilmu agama pada mereka-mereka ni? Ni ulama-ulama ni lah. Bertebaran kepada seluruh dunia, sahabat-sahabat mulanya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh. Maka mereka telah sampai kepada tempat-tempat ni mengajarkan agama. Setengah-setengahnya berlawan sampai kepada mereka-mereka ni tadi dibunuh pun ada. Setengah-setengahnya terima. Bagaimanakah yang kita dapat? Kebanyakannya ilmu agama ni tadi, ajaran agama ditetai, dilawan, tak setuju. Kerana pahaman-pahaman mereka dah digoda oleh iblis, oleh syaitan. Banyak daripada dunia ni menyembah berhala, menyembah tokong. Maka bila ajaran Islam mari, mereka tak dapat nak terima. Itu yang mereka-mereka ramai daripada pendakwah-pendakwah ni tadi dibunuh. Kemudiannya bagaimana nak mendakwah agama Islam ni kepada mereka? Maka bersesuaianlah kepada keadaan. Itulah dikatakan hikmah. Maka di sinilah kalau dah orang-orang yang datang kepada dunia timur, iaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Dunia timur, Jalaluddin Ar-Rumi, dia ni orang panggil apa? Dia orang panggil orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, tapi dia mendantunkan syair-syair. Kita tahu zaman Nabi SAW, kenapa Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi SAW mukjizat yang terbesar sekali, iaitu Quran? Kerana ketika zaman Nabi SAW, masyhur orang Arab ketika tu dengan syair-syair yang indah-indah. Tapi Nabi SAW bawa mari Quran, ahli-ahli syair pun kata ini sangatlah indah. Kami nak reka syair baik ni pun tak boleh. Mengalahkan ahli-ahli syair ketika tu. Kemudiannya Jalaluddin Ar-Rumi ni pun, dia zaman dia, maka dia telah melantunkan syair-syair bawa manusia kepada Allah. Orang panggil kalau bahasa kita ni syair ni pantun lah. Madah-madah, bermadah. Madah-madah ni tadi, yang indah-indah, sedap dengar dan sebagainya. Bagi orang-orang yang suka kepada syair, mulalah mendekat, belajar, dan akhirnya dibawa kepada agama Islam. Banyaklah orang jadi orang Islam. Kalaulah dikatakan zaman berlalu, kalau daripada negeri Turki, maka Turki ini kita akan nampak iaitu orang panggil pengajaran daripada ulama yang sampai ke sana, dan mereka mengajar tarikat Malawi. Tarikat Malawi ini kalau tuan-tuan tengok dalam multimedia, maka tuan-tuan akan nampak orang akik tangan kanan, tangan kiri naik bawah. Lepas tu dia pakai kain. Orang jatuh pakai tarbus panjang. Lepas tu dia musing. Kita suka dengar tengok, kita tak faham. Tapi mereka ni tadi, dia memahami perbuatan ni tadi. Apakah tangan yang akik di atas, penerimaan, dan apakah tangan yang sebelah kiri di bawah, apakah dia kupiah ni tadi, penandaan bagi diri mereka. Maka mereka ni tadi berputing, berputar-putar dalam perasaan mereka. Putaran dalam kehidupan adalah kembali hanya kepada Allah Ta'ala. Cara mereka, sehingga kan di waktu itu orang Turki suka kepada tarian, maka nak bawa kepada agama dengan tarian juga. Situ. Kemudiannya kalaulah di India ni banyaknya dalam keadaan manusia ketika tu berpengaruh dengan apa? Berhala, tokong dan sebagainya. Hindu
penyembahan kepada binatang-binatang. Tapi marilah ulama yang mengajarkan tarikat tizkiyah, pengawalan yang baik kepada diri. Bahawa mana kata dalam keadaan orang-orang di Hindu ni, dia banyakkan kepada bertapur. Tengok orang Hindu duduk di belakang pohon, depan pohon, duduk situ sampai jembang, kuru, pakai bedak dia tu, make up dia tu, rambut serudung panjang dan sebagainya, bertapur. Maka ulama ni tadi bawa dengan tarikat tazkiyah, bacaan-bacaan. Bagi orang Hindu pun dia ada bacaan-bacaan. Maka orang nampak yang ni nampak rengeh sikit, yang ni nampak lembut sikit, maka orang tertarik, mulalah bawa kepada agama Islam dengan cara pembawaan ni tadi. Kalau di Afrika, Sazaliyah, tarikat Sazaliyah, yang mana tarikat Sazaliyah ni tadi telah bawa, ulama ketika tu bawa, maka mengajar kepada orang-orang Afrika. Kemudiannya kalau di Asia ni masyhur dengan tarikat Naqsyabandi. Tarikat Naqsyabandi. Maka bacaan-bacaan dia ada tertentu. Kemudiannya mereka ni tadi, kalau di Asia kita ni tadi, siapa yang bawa wari? Dikatakan Sunan. Orang panggil apa? Wali Songo, Wali Sembilan. Bukannya dia ni daripada Arab semata-mata dah. Ada daripada apa ni? Campa pun ada, daripada Kelantan ada, daripada Turki ada, daripada Yaman ada. 9 orang. Kehidupan mereka banyaknya di Indonesia, di tanah Jawa. Kemudiannya akhirnya mati. 5 orang mati di Filipina. 2 orang lagi wallahu alam. Tapi mana kata waktu tu mereka datang daripada mana? Daripada Turki. Kerana zaman Osmania, nampak kata dalam negara tanah Jawi ni tadi, orang banyaknya bertuhankan dengan berhala. Kerana ajaran ketika tu iaitu agama Buddha, Hindu. Maka di sini bagaimana nak bawa agama? Maka datanglah orang yang dipanggil Wali Songo ni tadi, datang bawa agama, tengok dulu. Tengok keadaan mereka ni, bagaimana adat-adat mereka. Dia tak menentang. Bahkan mereka bersama, tapi dalam sama mereka menyelitkan agama. Kerana dia memfaham bahawa kata sebelum daripada ni, zaman Nabi, zaman sahabat, bila bawa agama ditetek, maka akan dibunuh. Orang takkan terima Islam. Maka akhirnya rakyat ataupun penduduk ketika tu tak dapat Islam. Akhirnya mati dalam kubur. Apa manfaatnya? Tak ada manfaat. Orang panggil sebab itu dalam Islam dia ada muslihat untuk kebaikan, tak apa. Jalan muslihat ni tadi. Dia di atas itulah mereka masuk dalam budaya orang Indonesia, pemakaian mereka, adat resam mereka, masuk situ, masuk sikit-sikit. Setengah riwayat kata masuk di Indonesia ketika tu ada wayang kulit. Maka masuklah dengan wayang kulit. Ada setengahnya masuk dengan majlis-majlis. Maka masuklah dengan majlis-majlis mereka. Kemudiannya akhirnya Nusantara jadi orang Islam. Hijrah mari kepada Melaka. Masuk dalam Malaysia, naik sampai Tani, sampai kepada Kamboja. Walhal asalnya daripada Kamboja sendiri, tapi kerana peperangan yang kita telah cerita lama dah, peperangan dan sebagainya, Islam akhirnya habis di Kamboja sana. Maka akhirnya Islam bersebar termasuk seluruh dunia di hari ini. Apabila dah jadi lagu ni, maka penentangan pun tetap ada. Tapi kerana ulama-ulama tasawuf ni dia lembut, dia faham kata semua ni adalah anugerah daripada Allah. Apa saja yang berlaku, yang jadi pada manusia ni adalah kehendak Allah. Tapi tugasan kita bagaimana bawa mereka kepada Allah. Bagaimana kita nak bawa mereka kepada Allah? Kita lah kena cuci dulu. Sebab itu orang-orang yang nakkan menyuci diri ni tadi, maka kita ni, kita sucikan diri kita juga, supaya kita dapat jadi manusia yang boleh jawab, ataupun manusia yang boleh bawa manusia kepada Allah Ta'ala. Khairun nas lianfa'u linnas, sebaik-baik manusia iaitu orang yang beri manfaat pada manusia. Kemudian katanya, bila mana kita memperjalani dalam ilmu tasawuf ni, asas
pokok dalam pegangan kita. Firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala kata, aku telah jadikan manusia dan aku tahu dengan apa yang tersirat, yang tersemat dalam hati mereka. Nah, apa yang terlintas dalam hati pun Tuhan tahu. Dan Allah Ta'ala kata, kami lebih dekat daripada urat meri. Ni urat meri. Walaupun ada tafsir yang kata nahnu ni tadi malaikat, ada juga, tapi ulama tasawuf kata nahnu ni dikhitabkan dengan kesedaran kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni bersama dengan kita. Dia lebih dekat daripada urat meri. Kita nak pergi mana? Duduk sinilah urat meri kita. Dan dalam keadaan gitu, maka fahamlah kita sebenarnya bersama dengan Allah. Boleh tak buat dosa? Tak bolehlah buat dosa masa kita rasa kita bersama dengan Tuhan dah. Kemudian katanya kita akan masuk pembahasan dalam kita mengenal diri, bagaimana sebenarnya kita ni dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, kita tak cerita lagi Allah ni, bagaimana Allah yang dipahami oleh ilmu tasawuf. Nah, bagaimana pahaman ni boleh memasukkan dalam diri kita pemahaman Allah ni tadi. Nak sebut Allah bagaimana? Allah nak kita hubung pula.